Kama dia dua orang saat ni namun Nailah dengan Ihsan saat ni pergi berzina dalam Baitillah, Tuhan jadi ramah kerah dah. Potong lah, ramah batu dah. Orang mukmin pada masa tu ambil tok di Baitillah. 2 ekor tokong tadi. Ambil tok di Baitillah 2 ekor tokong tadi, nak wi orang berimeh dengan Tuhan iktibar ni tengok buat benda jahat, Tuhan zahir tah dunia selalu dah. Tapi tak jadi kok tu kafir musyrikin pikul tokong gitok di Bukit Safa. Pikul pula dah seekor lagi gitok pada Marwah. Ya cara dia ya sembah ya sujud. Cara dia ya sembah sujud. Sampai pada tahun yang ke-8 Nabi boleh kuasa di kota Mekah. Orang Islam mukmin pada masa tu serius nak tawaf. Sebab tokong duk jegu kok Safa dan Marwah. Akhir sekali Tuhan turun Quran, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah ni tanakan agama Allah, syiar agama Allah. Tawaflah, lah. Baru waktu berani. Segel. Sampai tu Abu Lahab bila Nabi kata wa ilahukum ilahum wahid, dia jekah selalu dah. Dah, dia jekah ya ta taballaka bunuh Muhammad. Mu panggil aku mari beripung ramai-ramai ni mu nak royak benda ni yo. Mu nak royak Tuhan mu satu. Lalu dia kata taballaka bunuh Muhammad. Tuhan jawab tu, tabbat yada abi lahabin wa tab. Telah binasa kedua tangan Abu Lahab. Dah, saya sulana naron zatal lahab, selagi masuk api neraka yang bernyala lalu wa 100 kali dengan bini dia. Nak ambil mana pak saudara Nabi royak lekro dah dah. Neraka tak siapa lagi tu je. Tapi royak dah sebab dia netai Nabi Muhammad. Tu dia jekah ya orang mula-mula sekali. Dia kata lagu mana? Taballaka Allah Muhammad. Panggil mari munawak lagu ni ya. Dah, aku ni biasa tok nenekku tak biasa dengar gini mu ni. Bimalam takrif tak biasa dengar tok nenekku royak Tuhan ramah. Tuhan sore ramah. Tu jekah ke Nabi situ dia mula becek. Mula becek orang panggil butuk panama ni besar dia saat ni. Besar dia dengan Nabi Muhammad, dia suruh anak dia cerah selalu dah. Allah, murih dengan buku tu, bukan kata murih dengan buku mencuri, buku bergodet dak, buku agama. Ni tanda Tuhan tak buka. Kenapa hak dia nak sembah tokong ramah tu? Bercerah selalu Umi Maklesong pun kata adik dia tu bercerah rumah Nabi Muhammad. Mengih tak mengih. Kakak cerah rumah dia. Hak bercerah di rumah saning kepada Umi Kalsong, kelik tengah jalan tak di rimah dah. Tuhan buat selalu dah. Tak tengok dalam klik kan. Orang putih hak jijak Quran. Tu bek lain ni wallah alam betul tak betul. Lo ni kaki ada besar batannya. Nampak gambar dia tunjuk dia jijak Quran di dalam jamban. Jamban tu hina dah. Sedekah lah jamban ni kita nak baca Quran kita boleh. Nak zikir lagi tak boleh. Baca doa luar ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk dalam jamban. Pas dia pergi hina Quran dia jijak dalam jamban lagi. Pas sudah berak tu bek hajar kaki kanan. Pas tak ada baca apa lagi, pak tu bek pak kaki kanan baca ghufranaka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah dosaku. Aku tak boleh nak zikir lah jamban. Aku tak boleh nak baca lah jamban. Pak aku duk lala galik dengan mu Tuhan tak ada sebut ni seolah kata mu ampunlah dosaku. Pas jalan boleh 4-5 najakah doa basuh kecing pula. Ingat dekat? Doa basuh kecingnya. Jamban kecing tak ada beradu. Tok ji nak tok ji lauk tok ji liah tak ingat lagi dia. Mana royak dah situ. Tok ji wi. Allahumma tanghil qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah mu cuci hatiku daripada Islam munafik pura-pura mulut dengan perut tak sama. Dan cuci hatiku jangan takabur. Cuci hatiku daripada jangan deki. Cuci hatiku daripada ujuk perasaan. Cucilah hatiku daripada balah sama-sama orang Islam. Cucilah hatiku ni jangan duk cocoh deki dengan orang. Banyak yang masuk dalam tu Kak. Bacalah. Wa hassin farji minal fawahish. Dan cuci pula parakku jangan berlaku zina. Minta Tuhan dah. Kerana amalan zina ni tak ada dah. Dosa duk tekak syirik. Lepas pada tu Kak. Tak ada apa lah. Dah siapa Abu Lahab orang pergi jekah Nabi mula-mula. Tapi walau bagaimanapun. Kata riwayat dalam hadis. Nak kali hari senang. Tuhan perangi azab dia. Tuhan perangi azab dia boleh hisap air kepada jari manis.
Sebab apa tu? Dia besar hari beranak Nabi. Tetap kalau Suwaibah orang jadi hamba daripada Abu Lahab, bila berita kata Aminah tu lahirkan daripada anak, iaitu anak saudara dia lah. Dah, harus pazangi dia royak tu lah. Hadarat ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Wa Maryamu fi niswatin minal haziratil qudsiyah. Jadi Aminah boya nak beranak mari, tak ada siapa ada seorang pun. Dia doa dengan Allah minta selamat dalam kelahiran anak dia ni. Takutnya ada fitnah tu, fitnah ni gitu gini, minta dengan Allah Taala. Boya saah dia nak melahirkan, nak salih anak Muhammad, Nabi Muhammad kita ni, Tuhan hantarkan Maryam. Maryam mek Nabi Isa. Dah. Tu Maryam tu ada dalam surah dah, surah tu Maryam. Kalau kita biasa baca, ya duduk laju berapa dah Tok Jiliah? Tak tahu kau dia. Biasa baca ke tak Quran? Quran ni kita ngaji dengan dia tak ada apa-apa dah lah. Ya di sains kita. Iqra'ul Qur'ana, bacalah kamu Al-Quran, fa innahu kana sungguh Quran ni ya'ti yaumal qiyamah, datang hari kiamat, syafi'an li ashabi. Syafi'an boleh syafaat, boleh tolong orang baca. Habis agak semua penutulan ni pun baik, dan hak dah sejak di kapung untuk sakut kita semua bacalah Quran, bacalah. Kakak mah kita duit pitih tamlain tak boleh tolong kalau tak jadi akhirat kau. Quran ni Nabi royak dah hadis sahih dah. Dan iqra'ul Qur'ana, bacalah kamu Al-Quran. Fa innahu kana sungguh Quran ni dan ya'ti yaumal qiyamah, datang hari kiamat la kubur daripada masa. Kubur boleh panggil kiamat dah, kiamat surah. Patus syafi ali ashabi jadi sai tememu. Kalau saya tak percaya terang mati kah? Mari dak Quran teranglah baca. Hak kita dah baca selama kini. Sampai Quran ni habis-habis tak ada 10 kali habis. 10 kali habis, sejuk sehari. Sebab kita boleh tupai yo di akhirat esok. Isnak majak orang baik Allah Taala yang nak kuasanya, kita selamat. Tapi isnak majak pada Quran sebab Nabi kata Quran syafi'in ali ashabi. Pak mati pak yang cari kita seladah. Assalamualaikum Jiliah. Aku ni Quran ni ya he. Kamu duk baca aku siang malam tu Ji. Aku nak jadi saing dengan mu Ji. Bah. Tok Ji Nawi. Tu. Baca, tengok tu. Kadah dia, Quran mari cari. Dia tak cari terang hati. Mari tak mari dengan Nabi royak. Mari jadi saing temui kita selalu dah. Tapi Quran kena hak belajarlah. Quran ngaji tu kena ada belajar musyafahah lah orang panggil. Baik. Tu baik. Akan Maria lepas pada tu lalu itulah Maria turun. Dan lepas pada Maria tu Maryamu fi niswatin minal haziratil qudsiyah. Asiyah bekas bini Firaun pun turun. Dan tu lama 2 lama 3 tu sebutlah kitab Jamu Fawaid Syekh Daud, orang tino yang paling molek sekali dalam dunia ni Maria. Lama 2-nya Khadijah binti Khuwailid, bini Nabi Muhammad. Lama 3-nya Fatimah dan anak Nabi Muhammad. Lama 4 Asiyah ni. Tu orang tino molek. Habis Nabi kata orang tino mana-mana. Kalau pala dia sama banyak dengan Maria mek Nabi Isa. Ada dah lah. Nabi kisakut atas itu sekali dah. Tapi kalau orang tina ni, duduk dalam deraka tok lelaki. Orang tina ni, duduk dalam tak reda tok lelaki dia. Walau amal dia, sama banyak dengan Maria mek Nabi Isa sekalipun, Tuhan tak terima. Ngada buat tina. Baik kena sahabat halal sokmu, ngak habis. Ni temu raya haji ya puasa ya. Kalau buat lagu tu lah kadah. Nak hari kat nak tidur sahabat salah kat nak tidur. Minta wituk laki reda dengan kita. Lepas tu kita sahabat salah baca doa mati. Yaghfirullahu lana wa lakum fid dunya wal akhirah. Tok Jiliah tak ingat lagi hangguk-hangguk pun. Lepas tu taqabbalallahu minna wa minkum. Tu habis-habis tak ada. Tidak selawat Nabi. Dekat ya ada satu dalil nak ayat atau orang tino tu juruh tak ada dah dengan tok lelaki. Lagi tok lelaki tak akan nasi ya tak akan. Tok lelaki klik pak sapap itu tak ada ya tak gi sambuk selalu dah. Tok lelaki nak gi mana dah dia turut gi atas sapatan. Pandai ambil mana bini lagu tu mu. Nemo sambuk juga sambuk pada menteri mari boleh.
Tok laki gajok sungguhnya. Gajok ni. Sebab kita orang tino belum berlaki tak apa serga tapak kaki ibu. Innal jannata tahta aqdami ummahat. Bermula sesungguh serga ni adalah bawah tapak kaki ibu. Ha tu serga habis tak ada dengan ibu. Tapi bila kita orang tino berlaki pop, serga tu dia beralih duk bawah tapak kaki tok laki ada. Habis tak boleh deraka. Kita orang tino dak, orang jatuh dak. Belum bining pun serga bawah tapak kaki ibu. Kita bining dah pun serga bawah tapak kaki ibu juga. Dia tak lari. Hak tino dia lari. Habis tak boleh deraka sangat tu. Kena ro'ing, kena hormat, kena gapo dengan dia. Kecek abai molek ni baik mak dak baik ngau kok. Nak royak we deh. Sebab itulah kalau rasa tak percaya kata serga bawah tapak kaki ibu, klik hidup sekali kaki dia buat tengok. Dak. Dia kata duk mengajar saat ni kata serga bawah tapak kaki tu lelaki. Hak klik itar lagi. Kau nak tidur lagi tak temu itar. Acik-acik temu dua utir nampak ya lah dah. Duk celah dah, duk celah. Nampak sina. Ya lah tu serga dah tu. Klik itar lagi kat dia. Ha tu nak royak. Pasal orang retil ni tak ada dah lah. Dia buat ngatuk lelaki habis. Siapa basuh tangan, dia basuh lagi. Ngatuk lelaki dia, Allah, patara tumunya. Sebut tu lelaki nak tidur tu kok, apa? Boh ngah bedok ngah gapo. Kita boh bedok boh gapo lagi pakai puluk ya, tak ngeleh ya. Dia tidur ngatuk lelaki tu kok, Allah, tukar bahu mak-mak nak take kucing dalam gemuk. Apa dak jeliah? Dia tak ada makan dak, tidur dengan lagu tu ya. Pakai sehad, mengenyah siakai lagi, sia-serah lagi, kelik tempat kerja. Ni hari dah kain tu. Lepas tidur dengan abang. Abang terkena lah, ayah malam bahang tak kucing wak-wak dari kelambu. Tak kucing pun kain ayah mu ni hari. Tak lewat itu dah, ayah tak lewat dah. Tengok ni dia ni cukup dia bercara. Dah kan? Lepas pada tupak tu kak, nak jadi cerita. Jadi nak kali dia nak tidur, sahabat saleh, kucuk tangi. Minta maaf, hujung kaki sampai hujung rambut. Takut pergi mati tengah malam. Nak jadi cerita tu bermolek malam tutup laki lambat kelik. Sepada dengan ceramah ni lah. Lambat kelik. Bila lambat kelik saat ni, dia tu ngatuk. Dia makan dulu. Lepas tu dia tidur. Bermolek esok mati. Bila mati tu Babarawi, jadi cerita lah. Pergi tanah kubur. Pergi tanah kubur saat ni tu apa? Tuhawi mimpi kepada orang yang soleh. Kata si seorang tino dia kan nama Zainab. Jadi dia jumpa dalam mimpi kata hey orang yang soleh, tolonglah mungkin royak kepada tok lakiku yang nama Yusuf masanya. Aku duduk dalam kubur ni hari-hari kena azab. Kena katok godel kalau dah hari-hari tak ada muka laki. Ulah tak ulah habis tak ada orang nak cerita dah. Sebab aku ni ada salah dengan tok lakiku. Yusuf tu jago. Gi jumpa dengan Yusuf tasawuf, supaya bini lain Allah suruh. Ada tok laki tu bini tu kubur. Habis tak boleh harap lah Ford Demon ni nampak rak dia cai dia ni. Oh kasih sehati tak ada orang lain dah. Tak ada 40 hari bini lain dah Yusuf. Tapi Yusuf ni tak tahulah. Hang ada main pun ni salah main nanti kiu ke. Bini lain dah. Lelah soh ya bini mung tu lah. 2 minggu dah mati tu kak. Tuhan mimpi kat aku dia duduk dalam azab. Dia suruh aku ni sapa kepadamu keadaan dia ni dalam azab sungguh dalam ujian tu dalam kubur. Dia tanya salah dengan tok laki nak cari tak temu. Hak bini salah dengan dia. Dia kata tak ada ya tu. Ada ya tu. Tak ada. Dok tekan itu. Dok cari-cari dok mikir tak ada. Kita cari bini temu lalu dah bagi tak ada je kau ni bini dah. Nak cari piyah lagi sejak subuh tak temu. Kata, pasal buta ya tahu. Tadi bini kata buta dah. Tok laki cari tak temu, bini kata buta dah. Panggil 2 kali ya, Bema. Emma tolong, aku duduk sini. Pasal tuli pun tak dengar. Tadi bini dah. Hari-hari kita cari temu, bini udah perangai. Tapi dia mendak dah kan dia ni. Lepas tu dia mari mikir, ada sungguh. Mana? Kebiasaan bini dia ni kalau dia tak makan nasi, dia tak makan. Kebiasaan bini dia ni nak kali kelik, dia sambut pintu. Kebiasaan bini dia nak tidur, dia kena sabar salah dengan dia. Tapi malam tu lucu habis. Sambut pintu pun dak. Dan nasi yang makan dulu, sabar salah pun dak. Gua tok laki kelik dengan malam siti. Ya tu aku berasa jugalah ya tu. Sebab tak serupa dengan biasa. Hak tu ya tu berasa boleh jadi. Ginilah. Ya Allah Tuhanku, malam ni hari ni
Kiranya adalah aku ada setuk sikit terhadap isteriku yang telah mati dah tu, aku reda aku maaf kepada dia semua. Duk betah orang soleh malam tu Tuhan mimpi pula. Bini dia duk dalam suka. Nabi Muhammad nak boleh dia Aminah pergi mandi dulu. Mandi gapo sia maka bawati. Nabi Idris boleh yang ketiga nak tu nak mahli ruang guningnya. Ruang guning jadi tak bila ada kena kerja batang ni. Tanpa salah. Kita dengar ni. Lepas tu hak amal tak ada, hak kurang-kurang amal dosa banyak, hak tu kena pas tepi sikitlah. Masuk lek kiri tu kena tanya menanya lah ni. Tu hari harta kau buat gapo atai? Mula dah lah. Harta mu cari kok mana? Pas belanja kok mana atai? Umur mu 780 tu tak mati, mu duk guna umur kok mana? Lu tengok orang gocoh apa? Lu tengok bola Liverpool apa umur 45 60. Sejak mari aku kamu tu mu cari kok mana, mu belanja kok mana. Tak kupik kamu ni. Sudah. Kamu mu amal ke tak? Pasal lagi parak mu sehai kok mana. Mata mu Tuhan jadi buat gapo? Untuk menengok Allah, untuk menengok perkara bagi anak orang. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Yusuf, Nabi Musa. Semua Nabi lain tu sudah guna atas dunia belakang dah. Nabi Zakaria ya tak lihat anak. 120 umur, bini umur 100. Pas nak beranak celah mana lagi Tok Jiwi dia tu. Tak ada dah, Tok Jeliah tak sampai 80. Pas kalau bini muda beranak lagi ni, dengar kokak dia badai. Dah. Muda umur berapa beranak lagi ru ni pun ni. Kalau jatuh tak apa tino. Pas umur 100, pas dia guna doa ni lah. Wa Zakaria izna rabbah. Musebutlah Muhammad ketika Nabi Zakaria duk doa. Doa apa? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tuhan. Nah, la tazarni, janganlah kamu tinggalkan aku ni fardan tunggal. Habis orang tak ada anak rugi. Ni misalnya kita duk menikah sampai 10 tahun dah. Anak tak ada boleh seorang habuk. Kecek molek lah dengan bini ya, ada buat jalan dah kita ni. Hang lepas 15 tahun dah anak tak boleh. Mau sakit akal kayu tak kena perubat dah. Perut tu butik dah makan ubat tak hari. Pana buat kan no ya Kalau ya izin kabel cahaya muda tak leh ya seorang lagi. Ni ada tu dah pacu mengonok ke anak jangan dah mai tunggal kita. Lepas tu kalau tak boleh lagi terus bawa doa ni. Ayah kata ada satu doa Nabi Zakaria boleh anak tu. Terambil bawa. Habis ulama sebut bawa lah lepas subuh 50 kali. Lepas subuh 50 kali tina apa bawa jatuh bawa. Lama mana sekat beranak? Apa mati? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni, hei Tuhanku, jangan tinggallah aku ni fardan tunggal deh. Sorry jangan. Wa anta khairul warisin. Engkau hei Tuhan sebaik-baik mempersakoi. Orang lain tak boleh nak wi anak umur sakit berumur bukan dia ikhtiar ya. Akak kayu. Yang boleh wi anak sungguh mung ya. Bawa Nabi Zakaria bawa doa tu ya tak pelak dah doa tu terima selalu. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna zaujah al-ayah. Ya wi Nabi Yahya wa aslahna zaujahu ya bikikan bini dia saat ni kerana penuh sarai boklu. Dia pergi bikin ayat ni tu. Tu buat tino ni satu amal doa untuk orang tak boleh anak mandu. Terus bawa lah. Tu umur 120 dan dia umur 100. Ini dia boleh. Tu doa. Pak Nabi Ayub 18 tahun sakit. Diuji Allah Ta'ala harta makan di api setan. Dia kau tak saya harta. Dia jawab setan tu, harta mu kita tengok Ayub pada api habis dah. Pada setan bakar. Dia jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita duk kena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni, ingat orang mati. Dia kata dia kan. Aisyah dengan Nabi Muhammad satu malam tu angin kuat. Ribut kuat, mari berangin mapuh pelita. Pelita minyak ya.
Bila mampu perintah kat Nabi kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah kata, ya Rasulullah, weh, dia kata baca inna lillahi juga ke buat api mampu. Nabi kata, ya Aisyah kena baca. Tiap-tiap barang menyusah hati kita, menyusah kita, bacalah. Bukan hati kata orang mati sekarang. Ni orang kata, Cik Mat mati dah pagi tadi. Alhamdulillah. Tu tak kena baik tu tak je lihat. Alhamdulillah orang mati. Apa mujur berkali ya. Dia kata lagu tu. Okay? Dia mau kata orang mati dah. Tak ada nama. Kak ayah yang mati. Duk sakit lama dah. Apa hati? Tak kena juga tu. Menyepak orang mati. Innalillah. Harta hilang, duit jatuh ke apa. Tiap benda jadi menyusahkan kita. Innalillah selalu dah. Tengok Nabi api mampu ya. Apa Nabi Ayub sani innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata tu. Lepas tu molek tak lama pula. Bakar rumah pula dah. Habis Nabi Ayub duk bocor. Rumah mu kena bakar habis dah. Innalillah juga. Duk tak mau yang enak anak Nabi Ayub mati. Sama taruh dia nak sakit. Jawabnya innalillah juga. Kau sakit hati setan. Setan orang lawan dengan dia kau dah. Okey. Bosuk kai sekali. Dah setan tu buat ngenak serta Tuhan izin dia, Nabi Ayub sakit. Apa belah tahun. Bini dia kata doa tak baik. Kalau abang tak berdoa, pubat dia tak sah dah. Dia malu kau Tuhan kerana Tuhan wis segala amur. Tuhan segala amur dah dia malu Tuhan nak minta. Buat akhir sekali bini dia kata abang, kalau abang dok lock lagi abang menyakit lagu ni, nanti sakit abang ni melupakan Allah Taala. Bos sebut pang tu doa selalu dah. Sabit kita orang beriman dengan Allah, bukan nyakit kena takut dua. Nyakit wacai, nyakit darah tinggi, kecing manis, buah pinggir. Semua ni nyakit kita kena takut, kena beringat makan ke apa. Bila tengah kita kena pubat. So takut kau nyakit. Lama dua dia kena takut so lagi. Dengan nyakit ni, melupa dengan Allah Ta'ala. Siapa tak semayang bel, siapa tak Quran, siapa tak zikir, siapa tak sedekah, siapa tu siapa ni. Sebab sakit duk galengan kita. Sabit kata, kita kena takut dua perkara. Nyakit so, pas dengan nyakit ni jadi lupa dengan Tuhan. Hak ni takut. Bila Nabi Ayub dengar hak ni, Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ni hak Nabi Ayub. Rabbi he Tuhanku, inni sesungguhnya aku ni massani yadurru, aku ni aku telah mengenai perkara mudarat dah Tuhan, aku nyakit besar Tuhan. Mun tahu Tuhan cukup-cukup atau aku ni berat, aku ni teruk. Tapi mun ni Tuhan, wa anta arhamur rahimin. Kasih segala yang kasih. Kata mek ku kasih, ayah kasih, tu guru kasih, tapi lebih lagi Tuhan. Banyak tu doa tawih leh lalu dah. Tu doa ya guna. Tapi Nabi Muhammad dipekong tahu perut utar tui tak Nabi. Wa innahu lamajnun. Sesungguhnya Nabi Muhammad dia baca Quran, orang kafir jeling Nabi kata lamajnun. Sesungguhnya gila. Kata Nabi. Pas Nabi sabar. Kalau tak hari leh tak apa dah. Innahu majnun. Sesungguhnya Nabi gila. Tapi hari leh sekali lagi nak taukid, mari supah pula. Berat kata Nabi tui. Allah, tapi Nabi tak doa satu doa ni. Doa ni dia taruh siapa dia ni? Wa inni akhna'wati. Aku nak sifat taruh satu doa ni. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Nak tolong buat kita daripada mas saya. Ni ngok cik kawan dengan Nabi kita. Orang lain sudah guna belakang dah. Dok taruh satu doa ni. Cedek nak tolong kita daripada masa. Ni sahabat kita kena hubung dengan dia ni. Selawat banyak. Yang apa nama ni? Aulan nasibi yaumal qiyamah. Orang yang hafal dengan aku mana orang yang nak dapat pertolongan syafaat di akhirat esok, orang lagu mana? Aksaruhum alayya salatan. Orang yang terlebih banyak selawat aku. Orang sekali hebuk dak ni. Pas tengok selawat dia. Semaya esok ngorek saat ni tak boleh selawat Nabi tak sah. Dan lagi pula semaya pula kita apa nama ni? Baca tebah, maaf. Tak boleh selawat Nabi tak sah. Semaya mayat rukun turut mayat 7. Di antara 7 takbir yang keluar selawat Nabi. Tak selawat tak sah. Orang kafir nak masuk Islam tak boleh nama Muhammad tak sah.
Ni Tuhan wi darjat kau Nabi Muhammad. Sampai dia kata dalam Bardah, dia kata lagu mana? Fa inna fadla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kelebihan Allah Taala wi kepada Nabi Muhammad ni laisa lahu haddun. Tak ada sakat Allah banyaknya Tuhan wi. Laisa lahu haddun fayariba anhu natikum bi fahmin. Betul kata dalam Bardah. Lagu mana? Fayariba, maka orang yang menyata royak sifat Nabi, kelebihan Nabi, dan natikun oleh seorang yang betul-betul fahmun, habis mulut. Tak su. Tu imi. Tu hawin Nabi Muhammad. Pada Nabi Muhammad lebih, kita lebih kerana kita anak dia, umat dia. Dan sampai tu Tuhan pilih kita jadi umat Nabi Muhammad ni, bacalah sekali Tok Jiliah. Baca dah hari. Baca apa ya? Baca apa Tok Ji? Baca apa Tok Jiwi? Baca. Kadah. Loh, dia pun tak nak baca apa. Nak tak rasa mujur Tuhan pilih jadi umat Nabi Muhammad. Selawat tu benar dah. Kau baca terima kasih Tuhan pilih jadi umat dia. Bacanya, ribu-ribu dosa. Tobat dengan Allah Ta'ala boleh masuk syurga. Tuhan duduk luar syurga. Ya teriyo ni salah makan wakuldi. Dekat. Wakulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei, ada dengan Hawa muduklah syurga. Wa kula min haruk min. Ya, sampai ada waktu kau. Tu mujurlah tu. Kalau takdir malaikat tak ada begal tu ini, pahala perut juga, pakat mari. Hei, sudah. Sudah sungguh. Timing muda kata hari ni pasal mak lah weh. Untuk saya kita. Ada orang pesan ni satu doa. Kalau nombor dua kita nak baca sama. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan kata Jibril, mungkin royak kau Muhammad. Dia nak gapo, aku nak pergi belakang sehingga ya reto. Habis bombing minta jadi anak koci. Bukit minta jadi mah. Nabi jawab nak pak abahu, aku tak ada no, aku tak ada no. Tengok Nabi tu. Payah doa. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Doa ni kita tak boleh bawa, bukan kelas kita. Nabi minta Tuhan, aku mana? Hendak aku kaya kamu dah. Baiklah walau bagaimana? Bila ya waktu tu, mungkin royaklah kau Tuhan mu hai Jibril. Royak ke apa? Dah. Ayat-ayatnya inna arda apa nama dah. Nabi Tuhan tahu nak gapo nak wi belaka. So kira royak kata aku tak senang duduk dalam syurga. Makan tak lalu tidur tak nera. Syurga lalu, dak duduk di kepala getak. Ya Rabbi sallim ala ummati. Ya Rabbi sallim ala ummati. Duk minta wi selamat tok ji dia. Selamat tok ji wi, selamat pacu, selamat tok imam muda. Dah selamat baba, selamat amba, selamat Faruk. Selamat kadah kaya. Duk di pain. Tu bak makan. Makan sedap lagi. Kenyal lagi. Rasa manis. Pas supaya sunnah Nabi boleh pahala pula dah. Ni makan kepala tu gitu. Nabi tak ada. Kat rasa kepala gitu. Sinar mata. Ya halo. Ya jepuk ubuh. Kita jepuk sana buat cak. Tak jalan. Tak jalan. Dia kan. Pas tidur tadi jangan tinggal 4 perkara tu. Bismillah 21 kali. Dah. Pas lagi wa ilah hukum jangan tinggal. Kalau kuliah, kalau wallah, rabbina, dah, habis palak, pak tu, pak perkara besar tadi. Jangan kamu tidur esok hingga membaca. Jangan kamu tidur esok hingga orang sutil dunia redha. Pemilih dah.